Asal Anwar Ibrahim dah berminat nak meniaga minyak ke? Dah naik turun harga ni. Ha? Silap-silap dah jadi toke shell ke apa? Suka-suka je minyak naik turun. Duit Raja Berdaulat mana Anwar Ibrahim? Ha? Yang awak ambil selama ni mana duit-duit daripada kementerian tu semua duit Raja Berdaulat tau. Bonda dah cakap dah tidak lagi ada parlimen dah bubar dah. Kan? Ni sibuk bergaduh lagi lah dengan Rafizi lah apalah. Rumah Papa Gomo main bom. Besok bonda datang, jangan kata main bom. Bonda kalau ada ngamuk, bonda hantar nuklear terus rumah Anwar Ibrahim. Bonda hantar nuklear rumah Azam Baki. Bonda hantar nuklear dekat rumah siapa tu? Ketua Polis. Ni semua ada sebat duit rakyat jangan main-main Lepas 13 nuklear tu pergi hantarkan ke rumah Raja Melayu pula. Anwar Ibrahim, Raja Berdaulat dah berjalan tau. Jadi Agong, saya ceritakan awak untuk pecat terus Anwar Ibrahim dan hantar ke lokap terus. Hantar ke lokap terus saya cakap. Dia telah buat banyak masalah dekat Malaysia ni. Anwar Ibrahim dengar sini. Awak tidak lagi diberi kebenaran untuk melakukan apa-apa urusan di parlimen. Saya dah letakkan jawatan awak. Awak masih